Hi guys, welcome back to Super Gadget. Ini adalah Honor Magic V6. Dah pakai smartphone ni hampir dalam 1 bulan dan boleh katakan ini antara smartphone foldable yang paling best yang pernah aku pakai. Jujur cakap, jenama lain tengok spek pada smartphone Honor ni, memang menangis kat pucuk katil lah. Sebab kali ni Honor betul-betul tak bagi muka lah. Biasanya kalau kita beli phone lipat macam ni, mesti ada benda yang kita kena korbankan. Sama ada bateri kecil, kamera kurang ataupun spek yang tak cukup padu. Tapi pada Honor Magic V6 ni, Honor bagi spek flagship sebiji, se-GB macam phone-phone flagship yang lain lah. Yang selalunya kalau phone foldable ni, banyak benda yang dikorbankan. Sebagai contoh, bateri lah. Bateri, pengecasan and dia punya durability, dia punya ketahanan. Tapi pada Honor Magic V6 ni, dia sangat berbeza. Kalau korang tanya apa yang beza tu pun, yang pertama sekali, bateri dia. Honor sumbat bateri gergasi 6660 mAh. Besar gila weh. Phone lipat tapi bateri lagi besar daripada kebanyakan phone biasa yang kat luar sana tu. So, kalau kita nak guna seharian, memang tak ada masalah. Lagi satu, yang buatkan aku rasa tablet spring lah pada smartphone ni, rasa macam gila lah. Bateri besar tapi dia masih kekalkan body yang nipis. Dan yang lagi dahsyatnya, ini adalah smartphone foldable pertama di dunia yang ada IP rating setinggi ini. Selalunya ada IP68 je, tapi kali ni dia ada IP69. Itu mana dia tahan water pressure yang sangat tinggi, contohnya macam water jet tu. Kemudian dia juga tahan air panas yang bersuhu tinggi. So, ini pertama kali yang berlaku dalam dunia smartphone foldable ada ketahanan yang tinggi. Dan seperti biasalah, setiap tahun akan ada perdebatan ni, yang mana selalu akan ada persepsi yang buruk lah pada smartphone foldable ni, mengatakan yang phone ni fragile, tak tahan. Tapi benda tu tak berlaku pada smartphone Honor ni, sebab Honor sendiri ada buat live test, buat real test depan mata kita orang untuk tunjuk betapa kental, betapa kuatnya ketahanan smartphone ni. Dia nak test dia punya hinge tu. So far dah tengok dia punya ketahanan. Dekat video sebelum ni pun kita tunjuklah betapa kuatnya smartphone ni. Baiklah, beralih pada bahagian display. Bila kita buka je smartphone ni, kita akan dihidangkan dengan skrin yang besar, iaitu 8 inch OLED dan juga ada refresh rate yang tinggi 120Hz. Jadi dia punya display ni memang sangat cantik lah. Even dia punya lapisan anti pantulan tu pun sangat baik. Kalau tengok dia punya kesan lipatan ni, dia punya crease ni, boleh katakan hampir tak nampak lah kalau kita tengok betul-betul. Jadi dengan adanya display yang besar macam ni, satu bonus, satu advantage lah untuk kita layan entertainment, untuk kita buat kerja, nak baca, mana ada hobi baca novel ke, baca manga ke kan, lagi best lah dengan adanya display yang besar macam ni. Satu kelebihan yang tiada pada smartphone yang bukan foldable lah of course. Dan dia punya display untuk bahagian luar ni ada improvement daripada yang sebelum ni. Sebelum ni agak kecil sikit tapi sekarang dah lebih luas, lebih besar. Benda ni pada Honor Magic V5 sebelum ni aku ada banyak komplain jugalah, mengatakan dia punya display ni tak cukup luas. So susah kalau kita nak typing menggunakan display yang luar ni kan, kalau kita tak buka. So basically untuk typing, untuk apa semua, aku akan gunakan display yang luar ni. Lebih senang, lebih cepat. Jadi, sekarang ni dia punya display dah semakin luas, dah semakin lebar. Jadi, lebih mudah je, lebih seronok je kalau kita nak scrolling ataupun typing menggunakan display yang luar ni. Good job Honor, ada satu improvement lah untuk bahagian luar ni. Dan bila kita lipat pula, yang menariknya, dia punya design ni sangat nipis. So, senanglah untuk kita masuk dalam poket. Dan disebabkan phone ni semakin nipis, jadi dia rasa lebih selesa je untuk kita pegang, untuk kita guna. Kalau foldable yang sebelum-sebelum ni, dia a bit bulky, agak tebal. Tapi sekarang ni, terutamanya untuk smartphone Honor Magic V6 ni, dia dah semakin nipis. Lebih selesa je lah. Dia rasa macam pakai smartphone yang biasa. Dari segi performance pula, tak perlu risau dah. Phone ni dikuasakan oleh chip paling latest, yang mana dia gunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dipadukan pula dengan 16GB RAM. Jadi, nak main game yang berat ke, nak edit video TikTok, video yang pendek itu, memang berdesut laju lah. Semuanya rasa smooth dan lancar je pada smartphone ni. Baiklah, sekarang kita masuk pada bahagian kamera dia pula. Kalau tengok kat belakang ni, dia ada 50 megapiksel kamera utama,
50 megapiksel ultra wide dan juga 64 megapiksel untuk 3 kali telefoto. Kalau korang tengok hasil gambar dia ni dan kita ada buat sedikit perbandingan lah dengan smartphone heavyweight yang lain, smartphone flagship yang lain, contohnya macam Galaxy S26 Ultra, and seriously memang susah lah nak teka mana satu Honor, mana satu Samsung sebab dia punya detail ni sangat sharp untuk smartphone foldable macam ni. Cuma tu lah, warna pada Honor ni ada kalanya dia macam naikkan sikit dia punya saturation tu. Tapi sejujurnya bagi aku dia punya gambar ni nampak macam terus ready lah untuk kita post dekat media sosial. Okey, ini adalah rakaman kamera utama Honor Magic V6 pada resolusi tertinggi 4K 60fps. Kau tengok, dia punya stabilizer ni memang sangat baik, sangat smooth, sangat steady. And dia punya auto focus pun of course lah akan terbaik juga sebab smartphone harga jualan macam ni, kalau video dia sampah kita akan ban dia. Tapi nasib baik dia punya hasil rakaman video ni sangat padu. Okay, kat sini kau tengok. Sekarang pukul 4 and matahari memang sangat terang. And dia punya kamera ni dapat kawal cahaya dengan cukup baik. Tak ada overexpose semua tu. Okay, memang mantap lah. Alright, kita try zoom sikit. Macam mana, smooth tak? 2 kali, 3 kali. Alah, pergi ke 15 kali. Okay. So, macam inilah hasil rakaman daripada Honor Magic V6. By the way, kat sini dia agak berangin sikit dan dia punya mikrofon ni pun dapat tangkap suara kita dengan cukup baik lah. Jadi, bagi korang yang suka buat video tu, walaupun keadaan bising macam ni, tak ada masalah. Boleh teruskan berkarya. Boleh teruskan buat video. Okay. And macam biasa, kita rakam sebelah tangan saja. Nampak tu video dia. Steady gila. Try turun tangga sikit. Memang steady habis. Mantap. Macam ni lah baru smartphone flagship foldable terbaik kan. Bukan setakat tahan lasak je, tapi ada rakaman video yang cukup baik. Sangat baik sebenarnya. Okay. Inilah hasil rakaman Honor Magic V6. Macam dia punya video pun dah semakin improve berbanding yang sebelum ini. Tapi itulah, tak ada satu phone yang sempurna kat dunia ni, termasuklah Honor Magic V6 ni. So, benda pertama yang korang kena sediakan mental untuk beli smartphone ni adalah dari segi kewangan lah, dari segi duit. Sebab harga dia tak murah. Dia punya harga ni, starting price, rasanya dah boleh dapat sebiji motor LC. Rasanya boleh dapat V8 kot. Memang tak murah. Ini permainan orang yang berduit sikit lah. Benda kedua yang aku rasa kurang sikit adalah software dia, Magic OS 10. Bagi aku dia punya antara muka ni, dia punya UI ni macam ada tiru gaya iOS-nya Apple sikit lah. Dan aku adalah seorang yang mengharap tu Honor dapat selevel dengan Samsung dari segi dia punya software. Sebab dari segi hardware, inilah the best lah. Samsung memang ketinggalan zaman lah dari segi hardware dia. Tapi untuk software, Honor kena buat something yang lebih bagus, lebih tinggi untuk beat softwarenya Samsung tu. And kalau one day benda tu dah terjadi, boleh katakan this is one of the best foldable lah yang akan ada dekat market. Diorang boleh beat Samsung sekiranya software dia semakin baik. Jadi kesimpulan dia, Honor Magic V6 ni bagi aku dah buktikan lah yang hardware bukan lagi masalah untuk telefon lipat. Contohnya macam dia punya bateri dia besar gila, memang padu. Pengecasan pun laju. Kemudian dia punya kamera dah semakin lawa, video dah semakin baik. Dia punya spesifikasi ni memang padu gila. Dan yang paling penting, smartphone ni dia tak mudah rosak macam ramai yang orang cakap tu. So, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.
Peace. Kau tengok casing ni, cantik tak? Ini rare tau. Dia tak ada jual kat market. Jangan tanya benda ni beli kat mana.